Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. The Rise Stop Sembang Just Run hari ini 13 hari bulan Julai 2025. Kita akan berlari bersama-sama dengan Dr. Aimi dalam skor marathon. Dr. Aimi sedang siap-siap. Okey ke? Dah sampai pen B. Kita akan dilepaskan pukul 3 pagi je lagi. So aku tak target apa-apa, tapi hopefully habis je lah before COT. Sebab usual tak training, tapi sengaja menempah. Tak tahu apa yang nak daripada benda-benda macam ni. Dilepaskan. InsyaAllah, jom. Kilometer 4 Pace 709 dengan pacer 5.5. Kilometer 1 jam 17. Sikit lagi kita dekat jambatan ni, area Floria. Kilometer 20 dekat depan Pasal F. Dah mula berjalan guys. Bong Cik Bong telah datang awal, jadi kita akan menyerah. Sempat lagi kalau nak tahan Grab ni. Kilometer 23 22.81 lebih kurang. Ada musalla. Kita berhenti untuk solat subuh berjemaah. Ini surau. Kilometer 28. Tak larat. Buang teruk. Dah 4 jam atas jalan. So COT 7 jam suku. Tak pasti boleh lepas ke tak. Juga sekarang ni dah jalan So kalau nak sampai, kena sampai before pukul 10 lah. Sebab tadi start pukul 3 pagi, 3.4 10 10 pagi adalah detik yang terakhir sekali untuk last runner melepasi finishing line. Tak ada apa strategi lah, nak habis je.
Dah sampai kilometer 33. Tak mampu nak ulas apa, sebab tenaga dah habis. Okey. Nama YouTuber itu. Itulah dia. Terima kasih. Tapi dah halusinasi dah ni. Tak tahu apa menceceh. Okay guys, 42 km sikit lagi. Dan 33. Macam dekat padang pasir dah mula nampak hallucination dekat depan. Woi, letih gila. Cuaca dah panas. Ada lagi 9 kilo lagi. Boleh insyaAllah. Jom. Weh, letih weh. Oops, sorry. Ada pisang guys. Yes, memangnya kita telah pisang. Jadi kita dibekalkan pisang. Makan lah. Last push guys. Okay. Sikit.